Assalamualaikum. Saya pelajar short course PLC program bersama lecturer saya Cik Syukran. Hari ini saya akan membuat PLC Siemens. Jalan je lah. Bila kita tekan start satu, lampu satu akan hidup. Okey dah. Bila kita tekan start satu, lampu satu akan hidup. And kita letak benda ni dekat sensor satu akan menjadi hertz. Okey. Selepas 5 second dia akan bergerak. Pergi sensor 2, lampu hijau akan on. Okey, hijau on. Lampu hijau dah on. Dan 5 second lagi dia akan tarik vacuum. Okey. Okey, tengok sikit program dia. Okey, komen sepatah dua Lan. Alhamdulillah. Hasil belajar daripada Cik Syukran membuat saya lebih semangat. Ya. Okey.